Ingat ya murid-murid, pentingnya untuk kita menjadi insan beradab. Bila kita menjadi insan beradab, barulah kita boleh bina negara. Apa benda lah cikgu ni merepek dekat depan. Amir, cuba ulang balik apa yang saya ajar tadi. Kita bina negara. Amir, jangan biadab. Mana ada biadab cikgu. Simpan telefon. Tolong fokus dalam kelas. Jangan biadab. Bla bla bla. Tolong hormat sikit. Bla 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 bla. Saya ni cikgu kamu. Hei eleh, banyak bunyi lah dia ni. Wish, selamba je dia cakap dengan cikgu dia macam ni. Alamak, lupa pula. Bapak dia ni kan... Apa aku nak buat ni? Cikgu ni apa masalah? Bapak saya dah keluar banyak duit untuk sponsor sekolah ni. Cikgu jangan nak besar suara. Hello ayah. Ya anakku. Cikgu ni dah melampau lah. Datang sekolah sekarang. Baik, kamu tunggu ayah sampai. Berani betul ya. Kau tunggu kejap lagi. Mana kelas cikgu tu? Dia belum kenal lagi aku ni siapa? Cikgu ke yang marah anak saya tadi? Ya, saya yang marah dia tadi. Dalam kelas hadir pelajar. Suara cikgu lembut mengajar. Anak muda hilang arah. Kau tahu tak siapa yang kau tengking tadi? Itu cikgu kamu. Orang yang ajar kamu jadi manusia. Saya minta maaf cikgu. Kalau anak-anak sekarang hilang adab, negara pun hilang masa depan. Kita bukan bina bangunan saja, Mir. Kita bina budi, akhlak dan manusia.